Kita ikut orang semayang di RNA, tak tahu dia semayang dia, kecipun niat mayang isya, dan dia mayang garik, lepas tu kira guana, hukumnya boleh. Dengar baik-baik, semua jenis semayang boleh ikut belaka. Semua ni 4 jenis semayang. Pertama, sah makmum semayang sunat, imam semayang fardu. Yang kedua, sah makmum semayang fardu, imam semayang sunat. Yang ketiga, sah makmum semayang sunat lain, imam sunat lain. Yang keempat, sah makmum fardu lain, imam fardu lain. Hak pertama dulu, imam semayang sunat, makmum semayang fardu. Boleh. Makmum semayang fardu, semayang subuh. Imam semayang sunat subuh. Dia ingat imam fardu subuh. Dia ikut belakang fardu subuh. Padahal imam sunat subuh. Sah semayang. Yang kedua, imam semayang fardu, makmum semayang sunat, sah. Makmum semayang dah sunat, dia ulang dia ikut imam, i'adah, hukumnya sah. Makmum semayang sunat fardu asar, dia semayang sunat asar. Makmum fardu asar, imam sunat fardu asar, makmum sunat asar, sah. Yang ketiga, imam semayang fardu lain, makmum fardu lain. Contoh, imam semayang fardu asar, makmum semayang qadha zuhur, sah. Yang keempat, imam semayang sunat lain, makmum sunat lain. Contoh, imam semayang sunat duha, makmum mari ikut belakang, sunat taubat, sah. Yang tidak sah 2 jenis semayang saja. Pertama, semayang gerhana. Kalau imam semayang gerhana, wajib makmum gerhana juga. Gerhana hanya ada 2, gerhana matahari siang, gerhana bulan. Dacing tak ada gerhana. Baik, gerhana siang, gerhana matahari, malam gerhana bulan. Maknanya kalau imam semayang gerhana, wajib makmum semayang gerhana. Dan yang kedua, mesti sama, ialah semayang mayat. Kalau imam semayang mayat, makmum semua wajib semayang mayat. Tak sah semayang lain. Jangan imam semayang mayat, makmum semayang asar. Balik awal. Bang, bangun congok mayat. Soalan seterusnya.